Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, pada hari ini cikgu juga telah sediakan lembaran kerja membaca menggunakan dua teknik yang telah kita pelajari pada sesi pembelajaran sebelum ini. Teknik yang pertama ialah KWLH dan teknik yang kedua ialah teknik SQ4R. Kedua-dua teknik ini akan kita gunakan ketika menjawab soalan membaca sebentar nanti. Baiklah, mari kita lihat petikan membaca yang telah cikgu sediakan. Baiklah murid-murid, mari kita baca petikan ini bersama-sama. Tajuk, memupuk semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda. Semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda amat penting untuk menjamin masa depan negara yang lebih cemerlang. Pelbagai usaha boleh dilakukan untuk memupuk semangat ini sejak di peringkat sekolah lagi. Antara cara yang berkesan ialah menyertai aktiviti co-kurikulum seperti kawat kaki, kelab rukun negara dan program khidmat masyarakat. Selain itu, ibu bapa dan guru juga berperanan besar dalam mendidik anak-anak agar menghargai sejarah tanah air, bendera negara, lagu kebangsaan dan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan. Penggunaan media sosial secara positif juga boleh membantu menyebarkan mesej cinta akan negara dalam kalangan remaja. Jika semangat ini dapat disemai sejak awal, pasti lahir generasi yang lebih peka, bertanggungjawab dan cinta akan negara sepenuh hati. Baiklah, melalui petikan yang telah kita baca ini, murid-murid boleh mengisi jawapan dalam lembaran kerja yang telah cikgu sediakan sebentar tadi. Baiklah murid-murid, mari kita lihat jawapan yang boleh murid-murid isi di dalam lembaran kerja tersebut. Contoh jawapan daripada teks tersebut menggunakan teknik KWLH ialah K. Apakah yang sudah saya tahu? Murid pasti sudah dapat mengetahui bahawa patriotisme ialah semangat cinta akan negara dan generasi muda penting untuk masa depan negara. W. Apakah yang ingin saya tahu? Murid boleh menghasilkan soalan berdasarkan petikan yang telah dibaca sebentar tadi seperti bagaimanakah cara memupuk semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda? Siapakah yang berperanan dalam membentuk, memupuk semangat ini? L. Apakah yang telah saya pelajari? Saya telah belajar bahawa semangat patriotisme boleh dipupuk melalui aktiviti co-kurikulum di sekolah, peranan ibu bapa dan guru, serta penggunaan media sosial secara positif. Manakala H, bagaimanakah saya boleh tahu dengan lebih banyak? Saya boleh membaca bahan sejarah, menonton dokumentari kenegaraan dan menyertai aktiviti sekolah seperti sambutan Hari Kebangsaan. Ini merupakan contoh jawapan yang dapat murid hasilkan melalui teks yang telah kita baca sebentar tadi. Baiklah, mari kita lihat pula contoh jawapan bagi teknik membaca yang kedua, iaitu menggunakan teknik SQ4R berdasarkan teks bacaan tadi. S. Meninjau, iaitu murid boleh mengisi jawapan dengan menulis iaitu tajuk dan isi tentang memupuk semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda. Manakala Q menyoal apakah kepentingan semangat patriotisme, bagaimanakah cara memupuk semangat ini sejak di sekolah. Jadi, melalui teks yang telah kita baca, maka murid akan dapat mengeluarkan jawapan iaitu menggunakan teknik R yang pertama, read,
Semangat patriotisme penting untuk menjamin masa depan negara. Usaha memupuk semangat patriotisme ini boleh dilakukan melalui aktiviti kurikulum di sekolah, peranan ibu bapa dan guru serta penggunaan media sosial secara positif. R yang kedua melalui teknik membaca ini iaitu murid mencatat isi-isi penting yang terdapat dalam teks yang telah kita baca tadi. Antara isi penting yang boleh murid tulis ialah yang pertama, aktiviti kurikulum seperti kawat kaki, kelab rukun negara dan program khidmat masyarakat. Isi penting yang kedua, ibu bapa dan guru mendidik anak-anak menghargai sejarah tanah air, bendera negara, lagu kebangsaan dan tokoh-tokoh kemerdekaan. Yang ketiga, media sosial boleh digunakan secara positif. R yang ketiga dalam teknik ialah menyatakan kembali, iaitu murid boleh membuat ulasan dengan menyatakan bahawa generasi muda perlu dididik supaya cinta akan negara melalui pendidikan dan juga penglibatan aktif dalam aktiviti kenegaraan. Dan R yang keempat iaitu refleksi. Murid seharusnya dapat membuat kesimpulan iaitu semangat patriotisme penting untuk melahirkan generasi muda yang cinta akan negara, bertanggungjawab dan peka demi masa depan negara yang cemerlang. Baiklah murid-murid, kita akan bertemu lagi pada sesi pembelajaran yang seterusnya. Sekian, terima kasih.